Ni ada kunci. Tadi dah buat dengan hammer tapi tak kuat. Ini blok C, 5 nombor kerana 8-9 dia orang bangga dia. Okey, Assalamualaikum, selamat malam . Okey, kita baru terima panggilan pintu terkunci di Bukit Sedang. Katakan masa mungkin pintu rumah tak pasti lagi. Jadi kita jumpa lokasi, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa subscribe. Okey, kita jumpa di lokasi lain. Kita sampai lah. Tadi tak sampai belakang. Ini punya mangga terkunci. Yang ni yang masuk. Ni ada kunci. Tadi dah buat dengan hammer tapi tak kuat. Ini blok C, 5 nombor kerana 8-9 dia orang bangga dia ada kunci sudah hilang dia potong. Takut rosak ni. Takut geli bengkok. Geli bengkok ni dia potong. Memang dah potong. Salam. Kode. Tadi masa keluar dengan Imak dia beli. Kalau ambulans panggil bakar, ular, lepas tu lagi satu apa? Adalah Semualah. tapi dia boleh inform kita. Ini main buka macam pelarian. IC bagi bang. IC bagi dia. Itu je kan? Lepas tu tak Tak ada, cakap tu je. apa? Tak ada dah. Saya tak payah nak call apa-apa dah kan? Dari telefon 99 Cuma next time kalau kita ikut flow lah maksudnya kalau nak kunci lagi call JMP atau management dulu itu call dia orang kalau dia orang tak boleh dia mesti akan call kita macam tu lah biasanya. Ok, ambil balik duluan. Ok, terima kasih. Assalamualaikum. Settle kes pintu terkunci. Sekarang kita pergi ke kes Siapa nak pergi? Jam. Jom. Dia tak kenal tak apa. Ha? Kita pergi kes Himas Bala. Kes yang kedua untuk malam ni. Okay. Ni Himas sebelum ni nampak naik jentera kan. Okay, ni kita naik Himas. Sebenarnya Himas ni baru lepas cat. Comel sikit. Baru lepas habis cat. Jadi cantik sikit kan. Okay man. Okay, jom kita pergi ke Himas yang kedua. Mas Lebah. Okay, ini adalah barang-barang yang selalu aku gunakan dalam video aku. Jadi kalau korang berminat nak beli, kau boleh tekan beg kuning ataupun link di bawah.